Kepada sahabat veteranku semua, jom kita cuba kira pension baru kita. Okey, sahabatku semua, selamat pagi. Okey, kita cuba kira pencen baru kita yang akan kita dapat pada bulan Januari 2026 ini. Okey, mula-mula kita tengok berapa kita dapat pada Disember 2025. Misalnya, ini misalnya lah, kita dapat 1290. Okey, misalnya kita dapat 1290 pada Disember 2025. Ini pencen kita lah masa tu, masa 2025 Disember. Kita tolak 8%. Kita tolak 8%. Tolak 8%, jawapan dia 118680 sen. Okey. Selepas tu kita kali pula, kali 115%. Okey, kita jawab dia 1364. Inilah yang kita akan dapat pada Januari 2026. Saya harap kalau salah benda ni, minta maaf lah. Tapi yang belakang tu, sen tu, rasa saya memang salah lah. Memang salah, tapi tak apa. Sahabat-sahabat boleh cuba, betul ke yang saya cakap ini? Mudah-mudahan betul lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.